nak solat boleh ke tak nak pakai telekung? Okey, kalau nak tahu, jom kita tengok video. Okey, sebenarnya perempuan memang solat kena pakai telekung ke? Tak perlu pun sebenarnya. Sebab, okey, satu, jumhur ulama mengatakan bahawa aurat seorang wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa perempuan yang baligh, yakni perempuan yang sudah haid, dia wajib solat dengan memakaikan khimarnya. Yakni tidak diterima solatnya jika tidak memakai khimar. Khimar itu apa? Menurut Imam As-San'ani rahimahullah, khimar adalah bahagian yang mana ditutupnya kepala dan juga leher. Maka daripada situ kita tahu bahawa seluruh anggota badan wanita ini adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Andai kata kalian adalah orang yang tak nak menyusahkan diri, terlupa nak bawa telekung, mudah. First, kita cuba tengok pakaian kita hari ini adakah memenuhi kriteria untuk bawa di solat. Yang pertama, pastikanlah tudung yang kita pakai tidak jarang. Yang kedua, pastikan kawasan tangan kalian tidak terdedah. Pakai sarung tangan. Yang ketiga, stokin kena pakai sebab kaki adalah aurat ketika kita solat. Dan yang keempat, melihat baju yang kalian pakai adakah nampak bentuk badan atau lain-lain. Dan yang terakhir, pastikan kalian memakai pakaian yang bersih supaya kita yakin bila solat kita bawa pakaian yang terbaik. Okay, sebenarnya daripada solat kita dapat belajar sesuatu. Perempuan, bila kita solat, kita akan cuba pakai pakaian paling cantik, paling sempurna auratnya. Kenapa tidak? Pakaian tersebut kita bawa juga keluar. Pakai dengan pakaian menutup aurat sepenuhnya dan ia dalam masa yang sama membentuk kita menjadi seorang muslimah yang lebih menjaga aurat, menjaga maruah, melindungi diri daripada segala benda keburukan. Jadi, jangan hanya melihat aurat ketika solat. Ingat, kita kena jaga juga aurat kita ketika keluar daripada masjid. Jangan lupa, Islam itu mudah, jangan ambil mudah.